Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang kembali di podcast TVRZ at PBAKL. Saya Fasiha akan menemani anda untuk segmen podcast pada kali ini. Baiklah, hari ini kita bersama seorang figura yang cukup dikenali dalam dunia dakwah dan kerja kemanusiaan, pendakwah bebas dan aktiviti kemanusiaan Malaysia, iaitu Encik Piyu Rahmat atau nama sebenarnya Encik Rahmat Ihsan Muhammad Sofian. Beliau bukan sahaja aktif menyampaikan dakwah di dalam negara, malah turut terlibat dalam misi kemanusiaan antarabangsa, termasuklah misi global Sumut Flotilla ke Gaza pada akhir tahun 2025 yang penuh dengan cabaran dan pengalaman yang menguji jiwa. Baiklah, untuk kali ini kita akan menyelami kisah sebenar di sebalik perjalanan beliau, pengalaman, ujian dan pengajaran yang sangat bermakna. Baiklah, jom kita melehkan. Assalamualaikum Encik Piyu Rahmat. Apa khabar? Waalaikumsalam Fasiha, wartawan cilik kita. Apa khabar? Baik? Alhamdulillah baik juga. Fasiha, orang puji suara awak merdu. Oh, terima kasih. Terima kasih kepada penonton yang melihat. Baiklah. Jadi Ustaz, dari misi ini apakah mesej yang paling penting yang Piyu Rahmat sendiri ingin sampaikan kepada masyarakat dunia? Baik, Fasiha, soalan yang baik. Betul. Soalan ni soalan asas, berkaitan tentang apakah mesej yang paling penting kita nak hantar apabila kita buat Global Sumut Flotilla. Daripada JSF 1.0 dan sekarang JSF 2.0, kita konsisten dengan satu tema, break the siege and break the silence. Ataupun dalam bahasa Malaysia kita adalah pecahkan kepungan dan pecahkan kesunyian. Okay. Maksudnya hari ini kita nak ingatkan balik dunia bahawa Gaza, secara khususnya Gaza, mereka telah dikepung hampir 80 tahun, 78 tahun. 80 tahun mereka dikepung dan mereka tidak mendapat pembelaan. Bahkan disebutkan sebagai Gaza ini adalah penjara terbuka terbesar dunia. Betul. Maksudnya mereka memang nampak langit, mereka memang nampak tumbuh-tumbuhan, tapi mereka dalam keadaan penjara sebenarnya. Betul. Kenapa penjara? Kerana negara sebelah mereka, yakni negara jiran mereka Mesir, menghalang mereka daripada keluar. Dan juga pada masa sama, orang-orang Zionis ataupun tentera-tentera IOF, mereka menghalang mereka daripada pergi ke sebelah tebing barat ataupun di sebelah Masjid Al-Aqsa. Betul. Jadi mereka terkepung. Itu kita kata pecahkan kepungan, break the siege. Dan break the silence, apa maksud break the silence? Sebab sekarang ni kita dah rasa selama 80 tahun perjuangan Palestin, mereka dah mula lesu. Betul. Mereka tu siapa? Kita sendiri. Asyik-asyik Palestin, asyik-asyik Palestin. Yeah. Kita rasa kadang-kadang dah rasa lemah, betul, rasa longlai, rasa betul, penat. Maka kita kadang-kadang mula menyendiri, kita mula menyepi. Maka kita nak ulang balik pendirian kita. Dia perlu buat bising, kita perlu semarakkan balik perjuangan ni, sebab semakin kurang sokongan. Alhamdulillah, sokongan semakin meningkat semenjak daripada Global Sumut Flotilla. Alhamdulillah. Jadi sepatutnya kita sebenarnya kita perlu menyemarakkan lagi misi Global Sumut Flotilla. Dan Ustaz, dan saya dengar ada misi Global Sumut Flotilla 3.0. Betul ke? Baik, Tuan Nadir An-Nuri, kita punya Chief de Mission ataupun ketua delegasi kita, bagi tahu bahawa pastinya ada 3.0. Jadi dia kata akan berlaku 3.0. Maka bila kata Chief de Mission kata adalah ada insya-Allah. Ada. Tapi bila kata tarikh, bilakah waktu, siapakah terlibat, itu semua masih lagi menjadi tanda tanya. Saya sendiri pun tak tahu. Tapi adakah saya akan pergi? Saya mendaftar. Tapi terpilih ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. Baiklah, insya-Allah semoga urusan misi Global Sumut Flotilla 3.0 akan berjalan dengan lancar, ya. Insya-Allah. Baiklah. Jadi Encik, kita alang-alang kita dah di PBAKL kan. Jadi saya nak tanya berkenaan tentang amalan membaca. Jadi orang ingat ni membaca ni lebih kepada macam novel, komik dan genre dia pun lebih kepada mungkin komedi, seram. Orang tak minat membaca karya-karya lain. Baik. Tapi ada satu mereka yang tak ada satu kepentingan membaca yang mereka tidak sedar, iaitu adalah membaca Al-Quran. Baik.
khususnya bagi orang Muslim. Baik. Sebenarnya diorang tak rasa macam Al-Quran ni adalah satu medium yang boleh diorang jadikan sebagai amalan membaca macam tu. Jadi Baik. boleh Tuan kongsikan kepentingan membaca Al-Quran. Kita sememangnya sebagai Muslim, kita meletakkan Al-Quran itu sebagai tempat yang tertinggi, sumber yang paling agung, sumber yang tiada cacat cela dan kesalahan. Betul. Pada masa sama, kita perlu juga faham bahawa apabila orang tu membaca buku lain, bukan bererti mereka tak baca Quran. Betul. Mereka baca Quran. Cuma bila kita sebut tentang galakan, maka membaca buku dan juga membaca Quran semestinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan lebih pada pembacaan Betul. Al-Quran. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran tiada yang disebut sebagai ragu-ragu. Betul. Tiada yang disebut sebagai was-was. Kadang-kadang kita baca buku, dia makin timbul was-was. Makin timbul persoalan-persoalan yang menyebabkan kita makin tak percaya kepada agama kita. Maka kita baca Al-Quran untuk meningkatkan keyakinan. Namun, banyak sahaja buku kat luar sana yang membuatkan kita makin percaya dengan agama. Betul. Jadi, saya punya kaedah macam ni, Dik. Al-Quran jangan tinggal. Pada masa sama, banyakkan pembacaan luar yang menyebabkan kita semakin yakin dengan wahyu Al-Quran. Betul. So, seimbangkan. Tapi jangan pula kita hari ini menjadi ekstremis ke arah keduanya. Maksudnya, Fasiha, ada orang dia ni Quran je. Quran je maksudnya dia kata juga. apa? Tak boleh juga. Dia kata tak payah baca benda lain lah, baca Quran je. Tak juga. Ada sahaja benda-benda lain kat luar sana yang tidak diceritakan dalam Quran, bukan bererti Quran tak lengkap. Tapi Quran memang membenarkan benda-benda yang kecil-kecil ini dibincangkan dalam hal lain. Ada pula kelompok yang dia ni tak nak baca Quran, dia baca buku lain je. Betul. Jadi kita tak nak ekstrim dua-dua. Nak baca jadi orang yang ummatan wasata, umat yang wasatiyah. Baik, Okey? jadi kita kena seimbangkan pembacaan luar dan pembacaan Al-Quran. Alright. Baik, saya dah faham. Terima Okey. kasih Ustaz Sama. kerana atas perkongsian yang sangat luar biasa pada hari ini. Jadi, banyak perkara yang membuka mata kita tentang realiti dunia kemanusiaan, pengorbanan dan kekuatan jiwa seorang pendakwah di lapangan. Jadi, semoga segala usaha dan perjuangan beliau terus memberi inspirasi kepada kita semua untuk lebih prihatin, berani dan berjiwa kemanusiaan. Jadi kepada semua pendengar, sampai di sini sahaja segmen podcast kita pada kali ini. Jangan lupa datang ke PBIKL 2026 di WTC Kuala Lumpur. Jangan lupa tau. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Bye. Ila liqa.